Okey, satu poin yang saya nak gariskan dekat sini, cara kita berurusan dengan orang yang di luar syarikat kita, yang bukan staff kita. Kita kena jaga kita punya percakapan sebab sekarang kita banyak guna media sosial, terutamanya Wasabi, kita chat, kita ada maklum balas, ada follow up semua melalui media sosial ni. Anda kena jaga anda punya perkataan, elakkan guna short form. Contohnya macam yang jadi YG, tuan jadi TN, next jadi NX. Sebab kita sedang berurusan dengan orang di luar kita punya syarikat, bukan syarikat antara kita punya staff. Termasuk bos memang kadang-kadang dia pakai short form, tak apalah, kita internal saja, dalam kita, kalangan kita saja. Kalau kita deal dengan orang di luar, terutamanya customer ke, tolong jaga kita punya perkataan, jangan guna short form sebab benda tu nampak macam kita ni kurang nak respon lah, macam kita nak tak nak gitu. Kita kena pakai ayat tu full, type in full lah, macam yang YANG. Kalau macam ada kita tak faham ke, kita kurang jelas ke dia punya status ke apa benda, hal ke, isu ke, kita sorry in proper way. Sorry sir, saya kurang faham, boleh sir explain lagi in detail. Kita in polite way lah. Kalau macam nak cakap next time, sorry sir, next time saya akan revert balik ya. Sorry sir, next time saya akan update lagi ya sir. Kita banyak guna ayat panggilan. Sir, puan, maaf puan, saya masih tak dapat lagi feedback tersebut puan. Boleh puan updatekan kepada saya perlukan dia punya status secepat mungkin puan. Kan nampak improper way, sopan, dan orang yang terima tu pun dia pun akan rasa terbuka untuk respon. Ada setengah tu kalau macam awak rude sangat, awak tak sopan, apa update? Mana? Bila? Awak rasa kalau awak terima message tu, awak nak reply ke tak? Kan menyampah lagi ada kan? So kita kena jaga kita punya cara kita nak sampaikan tu. Walaupun mungkin terutamanya macam kita nak call customer nak minta payment, kebanyakan problem kat sana lah. So kita jaga kita punya tone, jangan kasar sangat. Hari tu cakap nak bayar, sekarang tak bayar lagi. Sudah berapa hari bulan. Saya banyak guna tone Chinese sebab saya banyak bergaul dengan orang Chinese lah. Saya punya staff kebanyakan saya punya colleague Chinese, so banyak tone Chinese kat sana. Bila mau bayar, macam tu. Jadi jangan macam tu lah. Kalau kita dapat mesej macam tu pun menyampah, buat macam tak nampak kan. Kalau kita guna improper way, sorry sir, saya faham sekarang ekonomi pun tak berapa stable, saya faham, tapi harap sir pun faham, kita pun bisnes juga, minta tolong ya. Kalau orang tu dengar pun dia mesti ada yang dapat tu, dapat lah. Ada yang dapat masuk ke hati dia, terasa tu okey lah kan. Kalau ada yang jenis nak kasar juga, nak kerah juga, tak nak jawab, tak boleh buat apalah. Tapi kita ada lagi lah chance untuk kita nak keep in contact dengan orang tu, betul. So jaga kita punya perkataan tu. Kalau kita deal dengan orang di luar kawasan kita, di luar, bukan internal lah, external luar sebab kita sedang bawa nama syarikat kita. So kita kena jaga dia punya reputasi syarikat kita. Kita sedang represent kita punya syarikat. So kita kena jaga kita punya tone, jangan kurang. Nanti dia orang takkan salahkan kita, takkan salah yang Wasabi tu. Dia akan salahkan nama syarikat tersebut. Syarikat ABC tu hari tu kurang betul lah. Dia tak ada cakap, Cik Siti tu lah. Dia memang tak adalah. Dia akan cakap syarikat. So kita kena jaga nama syarikat kita nama baik syarikat kita sebab kita sedang bawa. Bila kita masuk kerja tu, kita sedang bawa nama syarikat kita. So behave, jaga kita punya perangai tu. Okay.